Pergi ke pasar membawa bakul. Hari ni Kak Ai nak masak rendang ikan tongkol. Tengah Kak Ai suka berpantun ni, biarlah Kak Ai pantun walaupun tak apa-apa. Okay, hari ni Kak Ai nak masak rendang ikan tongkol. Sebab selalunya guna ikan tongkol kenyal, pejal, boleh masak lama. Dia tak ada Sejarahnya kan Mbak, bukan sejarah lah, daripada kita tahu kecil-kecil dulu. Orang kahwin, kenduri kahwin tau dulu. Kalau kat tempat Kak Ai dulu masa Kak Ai kecil-kecil, lauk dia adalah rendang, orang Perak panggil rendang pedas. Rendang pedas ikan tongkol, sebab dulu mana nak beli ayam banyak-banyak. Betul. Kan kalau keluarga saya pula masak rendang ikan merah. Oh, yelah. Darjat. Kak Ai nak masak rendang pedas, cara Perak lah. Dah Kak Ai pernah kongsi kali ni. Jadi Kak Ai dah siap-siap potong. Kalau nak tahu macam mana Kak Ai potong, tengok refer balik yang lama. Itu inilah bahan-bahan dia bang. Halia potong halus-halus macam ni, biar banyak. Bawang yang kecil-kecil tu, Iris, halus-halus. serai, semua kena banyak. Daun kunyit, cili kering kisar, asam keping, santan, dan juga ikan tongkol. Ikan tongkol ni tak banyak sebabnya Kak Ai order terus masuk dalam peti ais. Tadi keluar-keluar tengok, alamak, cute-cute. Rendang pedas cara Perak tak ada tumis-tumis. Itu bukan namanya. Dia main lebur masuk dalam kuali, ambil masa yang lama nak bagikan santan, minyak daripada santan tu keluar, dan garingkan bahan-bahan. So kita nak mula masuk lah. Okey. Halia, dia tak ada ikut mana satu, masuk je mana-mana ya, dekat dengan kita. Bawang, tapi memang bawang kalau buat rendang tak banyak bahan, Tak best. tak best. Tak sedap nanti, lah. nanti rasa macam makan santan dengan cili aje macam tu. Okay, serai. Serai Kak Ian dah iris halus juga ya Kak Ya, Ian? serai. Daun kunyit ni ada setengah orang kata sekarang masuk ujung-ujung, tak payah masuk awal-awal. Pun boleh. Ujung-ujung ni kalau nak buat hiasan, Boleh, tinggal sikit ataupun kan? kita nak masuk separuh hujung, sebab bila kat hujung tu nampak dia hijau lah. Okey. Tapi kita kan dia punya konsep nak bagi dia masak sekali. Okey. Asam keping Pun masuk siap-siap ya, Kak Ian? masuk siap-siap. Cili kering, ini ikutlah nak pedas mana. Okey, dan juga last sekali santan. Santan biar pekat, sebab santan yang pekat tu nanti senang nak keluarkan minyak. Alright. Macam tu. Okey, jadi kita pasang api kuat-kuat. Okey. Ikan nanti dulu. nanti pecah pula ya yang awal sangat masuk. Okay, kita masak, tengok dia mendidih, color dia macam ni lah. Tapi nanti color dia akan jadi lain. Jadi gelap lagi. Dia akan jadi gelap. Kita nak masak, konsepnya kita nak semua bahan-bahan ni lembut, layu, keluarkan rasa, baru betul rendang pedas. Tapi kali ni kita guna ikan, jadi kita tak payah berair tau. Sebab kita nak dia pekat. Sebab ikan tu tak payah masak lama kan. Kalau daging, mungkin kita tambah air sikit lah. Tapi santan kena pekat betul. Betul ya. Okey, ini tips ya kalau nak masak rendang yang macam ni lah. Macam style Perak ni. Kalau kita masak daging, rendang daging, kita boleh masuk daging awal. Sebab daging memang perlukan masa yang lama untuk masak. Dan pada tu garing-garing. Untuk lembut kan. Rempah-rempah tu kan. Tapi kalau ayam dengan ikan lagilah lembut. Kita takut nanti masuk cepat dia hancur. Masuk lambat tak masak. Jadi kan macam ni. Kita biarkan keluar air dia dulu. Air bawang ni keluar. Macam ni dah kering ni. Dah kering macam ni kan. Jadi kita boleh bajet nak kuah banyak mana. Jadi kan macam ni, ikan, tengoklah ikan Kak Ai pun tak banyak sangat, kita tambah santan waktu ni. Alright. Hujung-hujung.
Kalau masuk semua ayam dari awal, memang tak boleh, dia akan hancur. Tu yang ada orang tiba-tiba tengah jalan keluarkan balik ayam kan. Boleh juga tapi susah. Banyak kerja lah. Okay, kita boleh bubur garam. Okay, bubur garam. Tengok colour dia dah lain dah kan. Gelap sikit. Gelap sikit. Jadi maknanya dia dah mula garing lah. Okay, kita tunggu dia mendidih. Okay, dah mendidih, dah wanginya, bau rendang. Kita dah boleh masuk ikan. Masuk kepala dulu. Ni, ikan ni, orang ikan kembung pun boleh buat juga. Ikan merah. Ikan merah lah macam orang tadi dia cakap tu. Okay, bila kita makan, kita nak rasa-rasa rendang ni meresap dekat dalam ikan ni. Jadi sebabnya kita perlu ikan yang boleh tahan masak lama lah bang, tak cepat hancur. Okay, kita biarkan sampai ikan ni masak. Dan nanti kita tengoklah macam mana rupa dia. Tengok rendang kita. Ini kuah dia tak habis, jangan buang. Boleh goreng telur masuk. Okay, last sekali. Kak nak masuk lebihan. Orang kata kat hujung-hujung ni nampaklah hijau dia. Betul. Tapi jangan pula semua nak masuk hujung. Nanti tak keluar dia punya bau dan rasa masa awal-awal. Jadi kita kacau, tengok. Ni orang berak kata kuah dia tak adalah cair sangat, pekat sangat, banyak sangat, embem-bem je macam tu. Macam tu. Jadi bila makan tu sedap. Bila kita tutup api nanti dia kering lagi lah. Okay, tips Kak Yan hari ni, jangan lupa setiap video ada tips. Dah siap dah rendang, rendang pedas ikan tongkol. Makan dia kan, makan masa sejuk lagi sedap sebenarnya. Biar dia, kita kena tunggu dia set, mesra dulu baru kita makan. Sebab biar tu betul-betul meresap dekat dalam ikan tu. Bila kita makan ikan tu ada rasa rendang. Okay? Jom kita hidangkan. Tu dia, penuh bahan-bahan. Kena rajin lah kan mericik dia. Tapi berbaloi. Tu dia. Tu dia Kak Yan. Ni kan Kak Yan kalau macam ni, Kak Yan makan rendang ni berkicap. Tak tahu kenapa. Dah biasa tapi memang sedap. Tu dia, tengok. Yes. Syarat dengan tak kedekut bahan. Ini dia rendang pedas ikan tongkol. Boleh cuba selalu kalau masak kari ke sambal aja. Kali ni buat rendang pedas. Nak guna ikan lain pun boleh tapi ikan yang tahan itu lah. Ataupun kita bajet-bajet masuk dekat hujung lah, takut dia hancur. Okay, kita jumpa lagi di episod yang akan datang dengan resepi-resepi yang menarik. Like lah banyak-banyak bagi semangat dekat Kak Yan kan. Dan yang support Kak Yan selama ni, terima kasih. Yang baru datang tu welcome. Bye. Terima kasih.